Babak pertama, perpisahan. Pernahkah anda berasa jauh daripada Tuhan atau daripada sesama manusia? Manusia diciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Tetapi ada sesuatu yang telah retak, mewujudkan jurang yang kita tidak mampu menyeberanginya dengan usaha sendiri. Babak kedua, mengapakah ada jurang? Alkitab memberitahu kita bahawa dosa memisahkan manusia daripada Tuhan yang kudus. Bukan sekadar perbuatan jahat, tetapi sikap hati yang memilih jalan sendiri. Walaupun kita berusaha menjadi baik, kita tetap tidak sempurna. Babak ketiga, bayangan dalam Perjanjian Lama. Sejak dahulu lagi Tuhan menyediakan jalan pendamaian. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memberi bayangan tentang bagaimana dosa harus ditangani. Setiap tahun, imam besar mempersembahkan 2 ekor kambing jantan. Yang pertama disembelih, darahnya dicurahkan sebagai korban penghapus dosa. Kambing yang kedua menerima pengakuan semua dosa umat. Kemudian dilepaskan ke padang gurun, membawa dosa-dosa itu jauh dari umat Tuhan. Namun semua ini harus diulang berkali-kali. Korban-korban ini harus menutupi dosa sementara, belum cukup untuk menutupi jurang antara manusia dan Tuhan. Babak 4, campur tangan Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia terpisah selamanya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan sendiri datang kepada manusia. Yesus menjadi korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya. Babak 5. Apakah maksud pendamaian? Pendamaian bermaksud dipulihkan, diampuni, dan disatukan kembali. Melalui salib, Yesus menanggung dosa kita supaya melayakkan kita datang kepada Tuhan dengan berani. Babak 6, kita juga dipanggil menjadi jambatan. Apabila kita telah didamaikan oleh Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi jambatan, membawa pengampunan, harapan, dan kasih kepada dunia yang terluka. Babak ke-7, mesej Paskah, pengharapan. Paskah mengingatkan kita bahawa pendamaian itu nyata. Yesus ialah jambatan. Dalam Dia, kita dipulihkan dan dihidupkan.